Okey, selamat kembali kita ke dunia. Yo. Okey, hari ni kita nak buat apa ni? Nampak ni Yop pakai baju kemas ni. Nak pergi meeting ni Yop. Lain macam Yop. Biasanya saya nampak orang pakai baju ni kat duduk office benda besar. Atas bangunan-bangunan tinggi, bagi holding. Kereta orang bukakan pintu. Tadi meeting bahagian dapat projek bela ikan Yop. Oh. Lepas tu sahabat-sahabat ni kata Yop tu pergi meeting tu nampaknya handai kata pakai baju. Pandai ke menjala dia kata? Yop ni asal mana Yop? Oi, kita asal daripada nelayan juga Yop. Oh, patutlah jiwa kekampungan Yop kuat eh. Ada Yop. Diorang tadi bagi cabaran kat saya dekat Yop. Dia kata Yop ni meeting bercakap dekat bilik meeting tu macam kilat turun ke bumi. Handai. Tapi pandai ke menjala ikan dia kata? Oh, sebelum dia cakap macam tu, Yop kata apa? Yop dah pergi kursus bahagian jala ikan ni 2 hari 2 malam kena tidur kat sana Yop. Maknanya siang malam dengan malam pagi semua tidur dengan jala dengan kaedah yang dia ajar tu. Sampai tahap tu sekali Yop. Baguslah Yop ni. Jadi apabila kita dah duduk dalam dunia Yop ni, ada je perkara-perkara tu kita kena bersedia untuk jawab Yop. Maknanya netizen tanya, maknanya Yop kena buat semua. Inilah Yop, nampak pakai baju macam ni. Sampai balik meeting pun tak sempat nak tanggal baju. Tak sempat nak tukar baju. Dia nak tunjuk kat bukti Yop ni, kita ni boleh menjala ke tidak ni, jala ikan ni. Baiklah Yop. Jadi kalau Yop tengok ni memang gelak lah tadi Yop. Yop nak tahu takut kena backhand lah video pula nanti kan. Ya Yop. Jadi ni jala dia Yop. Ni sahabat bagi Yop, ni sahabat bagi. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi sembang saja sahabat tu tak jadi juga Yop. Betul. Jadi dia kata nah pergi try menjala ikan tu. Jadi bunyi cerita ikan air tawar ni ada jenahak, betul ke tidak Yop? Kita cuba tengok tu. Cuba jenahak Yop ni. Mana tahu kalau rezeki kita dapat jenahak. Ni takut air payau kan. Cuba Yop tunjuk sikit tu lokasi yang kita nak menjala ni. Ya, Yop pusing nanti ya. Okey, Yop pusing. Ya, nanti sahabat tengok apa kita nak menjala. Ya. Okey, Yop tunggu. Ya, slow. Tunjuk sikit, dekat sikit dia. Allah, Yop pakai baju kok macam ni. Rasanya macam sembang dengan CEO pula. Ya, Yop, tak apalah Yop. Macam CEO Megah Holding ni. Ya, biar orang kata malu di baju tak apa, jangan malu diri sendiri. Saya rasa Yop ni memang tuan padam punya bos lah. Padam Yop. Ini bukan tuan padam, tuan kolam. Ni nampak ni jala ni dia bagi dah ni. Nampak tu air kat belakang tu. Ikan apa kat dalam tu tak tahulah Yop. Oh, besar ya. Okey Yop, kita try sekali Yop. Okey Yop, try. Jadi tak jadi malu, kursus 2 hari 2 malam betul, ni. Yop. Bismillah Yop. Bismillah dulu Yop. Oh, dahsyat Yop, nampak ni. Bahagian kita ni. Okey Yop. Ni Yop. Bismillah Yop. Ikan apa tak tahulah Yop dalam ni Yop. Okey. Dahsyat Yop. Dahsyat Yop. Asal aku campak mesti jadi Yop. Dahsyat Yop. Okey Yop. Ada ke? Yop tahu tak dalam air ni ada apa Yop? Dalam air tu tak tahulah. Tak tahu je dia. Selagi kita tak angkat Yop, kita mana tahu apa benda ada dalam air ni Yop. Betul tu. Kalau kita boleh nampak tu rasa Yop hebat Yop. Ya. Betul tak Yop? Mata Yop ada macam scan lah. Ya. Okey, kita tak nampak lagi ikan apa ada ni. Nak ketawa kan takut kena maki. Oh, ikan merah Yop. Ikan merah? Oh, ikan merah ingat ikan laut masin ada. Dalam ni pun ada ikan merah Yop. Ada? Oh, dapat 2 ekor Yop. Oh, ini ikan kerisi. Ikan kerisi. Ya. Ini ikan kerisi kan? Ya, dia 2 ekor Yop. Ini kerisi tak ada rupa ke apa Yop? Ni nampak ni. Sama ni ikan apa ni? Ini ikan apa ni? Ya. Asli ikan kerisi kan? Ya, game Megah Holding ni menjala dapat ikan ni 2 ekor ni. Tapi tak tahu jenis ikan apa. Ya Yop. Tak tahulah. Ikan mah Yop. Ikan mah kot. Ya Yop. Tapi nanti tengoklah sahabat dalam tu komen ikan apa ni Yop. Ni. Macam ikan kerisi. Ikan kerisi ya Yop. Ikan kerisi tu hidup dalam air masin ke air tawar Yop? Takut ni dia dah apa ni? Ambil seekor ni Yop, tunjuk dekat nanti saya ambil Yop. Yuk tunjuk. Takut dah mutasi kot ni. Yuk. Tu. Ni. Ni sahabat, ekor ni. Ikan apa ni? Kalau Yop sahabat-sahabat lain rasa tahu ni Yop ikan apa ni?
Tapi Yok rasa tak salah ni ikan krisi ni. Ikan krisi Yok? Rasa ikan merah ni Yok. Tapi merah ni macam hilang dah dia punya merah dia tu. Dah ikan putih ni. Ikan putih. Tapi kita cari jenah Yok. Kita yang ni kita lepas tu. Kita lepas. Kita lepas dulu. Kita mak Yok balik ikan je ni. Okey Yok. Jadi kita teruskan lagi. Sekali lagi Yok. Boleh Yok? Boleh. Okey. Jadi apa-apa komen, subscribe. Betul tak ikan yang tadi ikan krisi, ikan merah atau ikan jenahak lah? Ya, apa-apa komen sahabat dekat bawah tu. Dunia Yok. Dunia Yok terbaik. Okey.